1, 2, 3. Okay. Okay, 10 tahun lagi kau nak jadi apa, Sai? 10 tahun lagi kau nak jadi apa, Ninja? 10 tahun lagi kau nak jadi apa, Cube? 10 tahun lagi kau nak jadi apa? 10 tahun lagi kau nak jadi apa, Bu? 10 tahun lagi kau nak jadi apa? 10 tahun lagi kau nak jadi apa? Jadi maki. Cakap. Kau lah dulu. Nak kahwin dengan siapa apa? Cakap je. Sekejap je, satu. Di rumah buat kek lah. Okay. Aku nak pencen. Nak bencin, okay. Last pangkat apa? Ha? Last pangkat apa? Kapten lah, kapten. Captain. Tu kau nak kerja apa? Ternak lembu. Ha? Nak ternak lembu. What the fuck? Boleh? 2 tahun lagi kau nak buat apa, Sai? Tahun lagi kita dua line lah. 2 line? Tahu tak dua line apa? Apa? Lieutenant. Captain eh? 10 tahun? Tak dapat meja lah? Itu 10 tahun. Oh. Lepas tu aku sambung sampai kahwin dengan kalau boleh sampai Kuat sikit. sampai live call Okay, kalau aku upload dekat YouTube pun ke kan, nanti orang macam ni macam kedek sangat lah. Okay, sekali lagi lah. 10 tahun lagi saya nak jadi seorang yang banyak duit, nak buat bisnes. So saya nak ada bini 4. Bini yang 4. Lepas tu ada Lamborghini sebiji, Ferrari sebiji, ada bisnes dekat Dubai. Lepas tu ada cincin emas berbilion. Dia apa, Bu? food reviewer. Nanti kamu tak nak. Benda lah nak jadi imam baru. 2 tahun yang akan datang saya cuba menjadi anak yang solehah dan menjalinkan hubungan yang hebat dan Pedas lah. Cuba sama. dan semestinya untuk orang yang saya sayang, ayah saya, adik saya dan juga yang berada di UM dan juga untuk segala-galanya. Yang saya ucapkan gaya. Assalamualaikum. Berapa tahun lagi nak jadi kudir? Dah. Cube dah kau. 1, 2, 3. Okay, Los. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay. Nama Idris. Nama glamour sembus. Okay. Biasanya ramai orang nak jadi malu. Sekali lagi, bos. Tadi tak habis. Okay. Ini jual je. Okay. Aku introvert. Aku pun ambivert. Kau apa? Aku apa? Aku habis selalu je. Cepatlah. Aku Najlah. Kenapa? Nak calon ni. Salah, kau pergi salah. 10 tahun. Kau nak jadi apa, bro? Lagi aku nak jadi seorang yang berwibawa. Aku nak jadi gay. Alamak, ini macam SPM tu. Aku nak jadi gay Cimau Aku boleh. nak mempertahankan negara yang ada. 10 tahun lagi saya nak mendirikan rumah tangga. Anak 2 orang. Okay. Pangkat lieutenant. Okay. Tak, aku tak nak yang macam askar sangat lah. Nak yang macam kecil-kecil sikit. Rumah tangga lah. Okay. Ada anak. Gaji RM15,000.